saya ucapkan tahniah kepada saudara yang sama-sama Abang PE yang membawa ahli-ahlinya bersama pada petang ini. Sebelum dahulu saya ingin merakamkan kesyukuran dan terima kasih kepada semua yang hadir pada petang ini. Saya ingin menegaskan semua pihak tidak memberikan sebarang andaian yang salah atau tidak tepat dengan situasi yang telah pun berlaku sebentar tadi. Seperti yang semua dapat lihat, setelah menangi jawatan kecil sebagai naib ketua UMNO bahagian Pasir Salak pada 2023, saya telah memusatkan segala peranan dan tanggungjawab saya sebagai seorang ahli UMNO dengan jawatan dan amanah yang telah diberikan kepada saya oleh para perwakilan dan seluruh ahli UMNO itu sendiri. Saya sentiasa menghormati perbezaan politik, pandangan dan pegangan, malah saya menganggap seluruh masyarakat Sungai Manik sebagai sebuah keluarga dan bersaudara. Bahawa keputusan, tindakan dan apa juga yang telah kita lihat tadi, di mana sebagai rakan-rakan tadi daripada Parti PKR tidak pernah menerima apa-apa tekanan maupun dorongan dari diri saya sendiri secara peribadi atau dari mana-mana pihak yang mewakili saya. Saya mengenali mereka, mereka juga mengenali saya. Dan pada sebelum hari ini kami saling dengan satu hala tuju dan haluan masing-masing. Sebagai seorang ahli parti UMNO dengan jawatan kecil sebagai naib ketua UMNO bahagian, mungkinlah mereka berasa selesa atau sebagaimana berdasarkan penilaian mereka terhadap saya. Dan apabila hasrat mereka itu dinyatakan dengan jelas dan disampaikan kepada saya, maka saya membalasnya dengan satu bentuk layanan sebagai seorang pemimpin kecil UMNO di kawasan Sungai Manik ini khususnya dan bahagian Pasir Salak secara keseluruhannya. Inilah rumah bangsa yang disebut oleh Presiden UMNO selama ini. Saya mengharapkan rumah bangsa ini berdiri dengan teguh dalam satu ukhuwah persaudaraan yang kuat untuk memastikan kesinambungan pembelaan masyarakat di kawasan setempat ini terbela. Secara ringkasnya dan rasmi dan terbuka, saya Muhammad Safi'i bin Hamzah dalam jawatan Ketua Ranting DUN Sungai Manik yang juga turut mewakili rakan-rakan lain pada petang ini, iaitu seramai 84 orang yang terdiri daripada ahli-ahli PKR dari cabang Pasir Salak, dengan ini mengumumkan keluar dari parti PKR berkuat kuasa serta-merta, iaitu termasuk melepaskan semua jawatan yang saya sandang dalam parti, seterusnya memutuskan segala hubungan dan kesepahaman kepada parti dan kepemimpinan cabang Pasir Salak. Keputusan yang diumumkan ini adalah dibuat berdasarkan satu penolakan dan pendirian, hilang kepercayaan kepada parti PKR serta barisan kepimpinan yang ada. Keputusan keluar parti ini juga tidak didorong oleh mana-mana pihak, desakan atau sebarang unsur yang lain yang tidak sihat. Keputusan yang dibuat hari ini kami menganggap sebahagian daripada amalan demokrasi dan kebebasan mengamalkan prinsip-prinsip politik yang diamalkan di negara ini.